Good morning, Assalamualaikum. What is up guys, welcome back channel Yusuf Sembang Kari. Adakah kita dah nampak kebangkitan Foden? It's about time. Literally about time. Aku terfikir kat takkanlah kebetulan 2 season lepas punya Player of the Year menghilangkan diri begitu saja. Di kala mana lepas benar adakah terlalu selesa. Dan last season drop off, and season ni nampak macam okay, slowly picking up. Tapi at the same time, bila aku macam fikir balik, aku memang teori aku ni, aku tak tahu aku setuju tak. Aku maybe like something bad yang maybe happen dalam personal life Foden. Sebab takkanlah macam tu je. Daripada the best season dalam sejarah kehidupan Foden, next season drop off lagi teruk daripada beberapa season yang lain-lain. So game ni telah buktikan yang dia still ada that quality. Sebab Dortmund pun bukan team yang kaleng-kaleng. Foden, benda yang paling mahal pasal Foden ni, kalau time dia tengah ada confident, kalau time dia tengah perform, kau akan nampak game macam ni. Orang tanya aku, so kenapa aku tak tengok game Bournemouth, tak sembang pasal game Bournemouth itu, bro. Terlalu banyak game, aku tak boleh tengok semua macam dulu. Dan aku sekarang ni komitmen lebih banyak, lebih busy. So aku honestly cakap dengan kau, aku sembang bola ni memang literally passion dan suka je. Kan? Bukan sebab duit ke apa. Sebab kalau nak sembang daripada segi duit, like honestly tak berbaloi pun buat videos kat sini. Tapi kenapa aku still buat? Sebab bro, berapa orang je diberi kesempatan dalam dunia ni untuk sembang pasal benda dia suka dan boleh monetize walaupun tak banyak. Sebab tu aku suka gila sembang bola ni. And game ni menunjukkan kenapa Premier League sebenarnya tak akan begitu mudah untuk Arsenal season ni lah. Maksudnya it's not literally straight line yang akan jadi terlalu selesa dan menang macam tu je. Tak. Season ni akan jadi tricky untuk Arsenal. Sebab tengok City dah start comeback. Cuma antara positif benda yang akan berlaku next minggu ni adalah dia akan jumpa Liverpool. So one of the two teams akan drop point, ataupun dua-dua drop point. So katakan kalau dua-dua drop point akan benefit the only team, which is Arsenal. Sebab tu aku cakap Arsenal dah jumpa tim susah pada awal. So ini adalah kelebihan untuk diorang lah. Sebab macam Liverpool baru start jumpa tim susah-susahan and start terciduk points. So bentuk akan menyakitkan diorang. So Foden, aku rasa adalah kunci untuk City menang Premier League ataupun compete betul-betul sampai hujung, kalau betul diorang nak compete. Sebab Cherki memang perlukan masa. Walaupun dalam game ni bro, lepas Cherki masuk, aku cakap okay, kita dah nampak dah dia mungkin dah start selesa dengan tim ni. Tapi aku tak nak beri harapan tinggi sangat kat dadak City. Sebab apa? Kau nak faham tak? Champions League semua nampak gempak, yang ada lagi dadak yang bukan daripada Premier League. Kau tengok Verts, yang termasuk Premier League, aku tak nampak kewujudan dia sangat. So kau jangan terlalu overhype ataupun over seronok sangat. Tapi kena bagi kudos kat Pep lah. The only person yang aku boleh bagi credit, sebab dia tak rush Cherki masuk. Dia tak pressure Cherki masuk. Dia cakap Cherki, ambil masa kau. Right? So macam ni dia masuk, finish. Sebab close control on the ball dia buat Foden kat kalau kau perasan. Cuma aku lebih rate Cherki lah. Sebab Cherki ni dia satu vibe number 10. Macam Foden lebih pada 10, hybrid 8, hybrid 7. Sebab kan banyak kali kita tengok zaman Pep dulu, dia letak belah kanan, kadang-kadang dia letak belakang striker, kadang-kadang letak belah kiri. So dia tak ada that cemented position. Tu kelebihan dia pun. Sebab dia bukan, kalau kau tengok dia pun, kau tak rasa macam Mamat ni right wing, Mamat ni left wing, Mamat ni inverted winger. Tak, dia memang player hybrid pun. Cuma itu yang kadang-kadang boleh effect confidence satu player tu, kalau dia tahu yang dia tak tahu dia akan main kat mana pun. Sebab kalau bayangkan macam mana kau nak prepare dalam minggu ni kalau Liverpool, kau tak tahu kau main kat belah mana antara front 3 atau behind the striker, 3 position tu ataupun 4 position. Kau nak main kat mana, kau tak tahu. Kau nak prepare macam mana, kau nak hadap siapa antara defender opposition yang mana kau tahu dalam mindset, okay, game next ni aku akan Van Dijk akan jaga aku. Kau boleh fikir. Kalau kau macam ni, macam kau nak fikir, susah sikit lah. And yeah, Haaland pun terus memecah rekod after rekod apa 5 game berturut-turut skor dalam Champions League untuk 3 kelab berbeza. Bro, sejarah ni aku tak pernah terfikir akan wujud dan akan dipecahkan dan akan di-create senang cerita. 5 game turut-turut skor Champions League. Bukan Premier League tau, Champions League, bersama dengan 3 kelab berbeza. Bro, mana ada orang buat rekod ni? Mana ada orang buat rekod ni dulu. Lain macam saya Haaland ni. Sedar aku cakap lain macam gila dia ni. And kelebihan Haaland pula season ni aku nampak kan, untuk beberapa game yang aku tengok, Haaland dia makin better in terms of overall play dia as a striker, in terms of hold up play dia,
connecting wingers dia. Aku tak tahu kenapa tu aku rasa antara benda kelebihan. Tapi mungkin juga, to be fair, mungkin juga season ni bukan season City yang sebelum ni yang mana agak robotik dan ada banyak supplier dan Haaland kerja finisher. Tak, season ni agak terbuka dan tak ada expectation untuk diorang menang. Premier League pun tak setinggi dulu. So memang sebab style of play pun nampak macam agak shaky, so membuatkan aku rasa Haaland punya involvement atas padang pun berbeza. Dia lebih rakus dan lebih everywhere. Sebab tu kita nampak benda ni. Mungkin juga. Tapi kalau kau tengok dari segi sejarah pun bola sepak, in terms of striker ni, bila dia makin berumur, dia makin matang, dia memang akan jadi lebih complete dan lebih involved. Bukan hanya fokus on scoring goal je. And most strikers aku tengok Harry Kane lah. Tapi dia kalau dia boleh unlock benda tu, dia akan jadi lebih tinggi daripada Harry Kane. Sebab zaman Harry Kane umur dia pun tak score macam ni, Mat. Banyak gila kau. And benda yang paling bahaya untuk diorang adalah, kalau kita tengok Premier League pun, is Haaland adalah scorer yang paling banyak dan jauh gila beza dengan number 2 scorer. Literally. So maksudnya apa? Kalau apa-apa jadi kat Haaland, macam mana nak cope? Macam mana nak cope, guys? Bahaya. Diorang tak ada Alvarez. So diorang kena cuba hati-hati dalam penggunaan players lah. Kena cuba merehatkan certain players yang perlu rehat, supaya tak jadi macam Arsenal lah. Aku tengok Arsenal, Havertz out striker, Jesus out striker, baru ni Martinelli out winger, lepas tu Odegaard out midfielder, so almost semua orang lah out in terms of play penting. Attacking was Madueke out winger. And betul kalau jadi kat diorang ni bahaya, sebab depth City kau kena ingat tak macam City yang sebelum ni lah. And aku percaya diorang tahu benda tu. Cuma aku nak tengok macam mana nak cope, macam mana diorang akan cope dengan benda tu. Interesting tengok macam mana diorang nak cope. So yeah. And one of the reason diorang makin stable pun kalau tanya aku is sebab Nico dah start perform balik. Kalau kau tengok cara dia dictate the tempo, membuatkan diorang lebih selesa on the ball in terms of a team as a in possession. Sebab sebelum ni masalah diorang kan kehilangan that tunggal position. Kadang-kadang bila player tu tak sesuai, kadang-kadang dapat Reinders dia paksa main kat situ lah, apalah. So memang shaky performance diorang. Tak ada orang yang boleh dictate the tempo. Ada one of the reason Arsenal dekat menang sekarang sebab ada Zubi. So kalau Zubi tak ada, kalau Norgard main that position ni, yes, mungkin boleh menang, tapi dia tak akan keep up macam ni lama perform je straight lah. Itu antara masalah agak. So focus on the next game.